Hello guys, welcome to my channel. Kurang yang baru menonton channel ini, saya ada berita baik untuk para subscribers, iaitu channel ini akan mengadakan giveaway berjumlah RM250 untuk 5 orang pemenang, tapi bersyarat yang mana giveaway cuma akan bermula sekiranya channel ini mencapai 10,000 subscribers. Jadi saya harap korang bolehlah share channel ini kepada rakan ataupun keluarga korang agar subscribers channel ini semakin cepat bertambah. Terima kasih guys. Baiklah korang, hari ni saya nak share satu aplikasi buat duit dalam dolar. Aplikasi ni cara main dia sama sahaja dengan kebanyakan aplikasi yang saya review sebelum ni. Aplikasi ni bernama Santa Drift. Cara nak lengkapkan pendaftaran aplikasi ni saya tak tunjuk sebab mudah saja nak daftar. Korang sendiri boleh lengkapkan dengan mudah. Okey korang, tanpa berlama-lama, saya akan tunjuk selama 10 minit cara bermain aplikasi ini. Korang tengok kejap proses saya mengumpulkan koin. Saya dah pun memasuki 5 minit dalam mengumpul koin, berbaki 5 minit saja lagi. Korang sabar sekejap ya. Okey korang, kita dah pun mencapai 10 minit bermain dalam aplikasi ini dan saya mengumpul sebanyak 15,000 koin. Nak main aplikasi ni memang sangat-sangat mudah, asalkan korang rajin dan boleh bermain atau aktifkan aplikasi ini selama yang korang mampu. Okey, kita akan berpindah pula ke bahagian withdraw. Korang boleh tengok dekat situ saya dah pun berjaya mengumpul sebanyak 1.48 sen dolar. Saya dah masuk menu withdraw dan tekan tombol withdraw tersebut. Pilih TNG dan tekan confirm. Untuk di bahagian ini, korang isikan nombor phone yang berdaftar dengan akaun TNG korang. Bahagian nilai ni pula isikan seberapa banyak, yang macam saya ada 1.48 dolar, jadi saya isikanlah sebanyak itu. Pastikan nombor phone betul beserta jumlah yang ingin dikeluarkan lalu tekan verify. Di bahagian ini cuma untuk sekali lagi memastikan yang maklumat diisi adalah tepat, terutama pada nombor phone akaun TNG. Saya dah pun berjaya memproses pengeluaran duit dari aplikasi ini. Nilai koin dah pun kena potong untuk withdraw tadi. Lepas ni kita akan berpindah pula ke bahagian bukti pembayaran ke dalam akaun TNG saya. Korang lihat pada tangkap layar tersebut. Saya membuat pengeluaran pada tarikh 20 Jun jam 10.37 pagi. Di sana ada tanda hijau bermaksud duit telah berjaya dikreditkan ke dalam akaun TNG saya. Kita lihat pula tangkap layar dari aplikasi TNG. Korang boleh tengok ada duit senilai RM6.13 yang dikreditkan pada tarikh yang sama sekitar jam 3.54 petang. Baiklah korang, kita dah pun berada di penghujung video. Saya harap korang sudi support channel saya dengan subscribe dan share kepada rakan-rakan korang. Jangan lupa like dan komen yang positif agar saya lebih semangat untuk kongsi aplikasi yang terbukti membayar. Terima kasih korang. Bye, jumpa di next video.